Assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam. Pagi ada juga. Ya, awak datang juga sini ya. Memanglah kawan. Kawan pagi-pagi memang datang sini lah. Pasal rasa seronok. Yalah betul lah. Seronok pasal pejabat kita ni. Suasana muafakat dia tu. Kita kalau datang sini tak apa-apa Nak jumpa apa? Pengurus ke apa? Memang kau nak jumpa pengurus lah ni. Kawan pun sama sekali nak jumpa ni. Jom. Jom kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Tuan. Mengapa? Alhamdulillah tempat. Sihat tempat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila tempat. Masuk. Mau nak cek macam mana? Okey tak begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Cuk Sok, sihat Sihat alhamdulillah. Said, Cuk Zaki. Meh. Sila. GP Budak Hari Berdua ni. Ya, elok sangat. Ada boleh yang bincang ni. Ada sangat. Kami datang ni nak buat perbincangan sikit lah. Boleh. Mari sila. Duduk. Saya pun tadi pun ada sembang-sembang juga dengan pengurusi GP ni. Benda perancangan tentang rancangan kita, dari segi kemanfaatan kita. Untuk anugerah projek ceria ni, kita memerlukan kerjasama yang baik lah antara Felda, FAM dan juga badan komuniti. Maksudnya dari segi KKKR-nya, dari segi GPW-nya. Lepas tu untuk kita punya kata berterusan untuk anugerah ni, kita kena support juga KRF untuk semi-final di wilayah Kuantan ni. Dan sampai itu saya ucapkan terima kasih lah pada pihak Felda punya staff, pihak JKKR, pihak GKBW kerana memberi kata kerjasama yang baik pada kami lah pihak FAM untuk kita jayakan untuk dapat nombor 2 lah anugerah projek ceria ni. Terima kasih semua. Jadi kita sekarang arah ke depannya kita nak cuba terapkan supaya kita dapat lebih baik lagi. Mana pemakatan kita terlebih baik, mana supaya kita dapat mencana kejayaan lebih lagi. Mana sekarang kita peringkat nombor 2. Mana kita nak supaya benda tu dapat jauhan ke dapat apa ke. Dan juga dari segi pihak pengurusan rancangan dan juga AFC telah menerapkan pemakatan kita ni dari segi AKRF peringkat wilayah Kuantan. Jadi kita harap supaya benda tu dapat diteruskan lebih kuat. Sekarang ni kita kena gabungkan, kita pecahkan sepadan tu supaya semua staf antara Felda dengan FPM duduk sekali. Maknanya daripada situlah kita akan dapat dari segi mufakat dia. Jadi saya nak bawa konsep mufakat ni dalam komuniti kita. Seiring dengan kita dah dapat sesi penilaian untuk AKRF ni, kita dah masuk dia punya semi final ni. Jadi kalau boleh kita nak bawa konsep mufakat ni kepada semua komuniti kita. Muafakat Bukit Sagu 2 dan 3 ni memang dah ada. Jadi semangat gotong royong tu memang dah ada. Kerja-kerja yang kita laksanakan tu memang ada kesepakatan lah. Komuniti dan juga kaki tangan tu kita nak seiring lah. Seiring. Kita tak nak konsep mufakat tapi dari segi komitmen staf dengan komuniti tu tak ada. Padahal kita dah tahu kan, maknanya Felda dengan Penokor ni dia sehaluan. Tapi kita nak terapkan lagi dari segi konsep mufakat tu. Maknanya kita nak sedalam-dalamnya lah. Maknanya kita tak nak buat separuh-separuh, tak nak. Mana? Kita bos dah menang dah. Duit dia dah ada dah. Bila nak bawa kami jalan-jalan GPW ni? Iyalah bos. Main bowling ke? Makan tak apa dah. Main bowling apa? Sebab kan kita buat makan lah bos. Untuk meraihkan kemenangan kita. Marah. adalah ruangan pejabat Felda dan FPM. Bukit Sagu 2 dan 3 mengikut satu SOP. Hai. Yang ni sudut rekod kedatangan pelawat dan ni ruang menunggu kami. Ini adalah carta organisasi bagi pejabat Felda Bukit Sagu 2 dan 3 di bawah pematuhan satu SOP. Ini
Ini bot peta operasi ladang Bukit Sagu 2 dan 3. Seperti merumput, baja, runing, menuai. Okey, ini bot senarai TKA kami untuk memantau pasport dan juga permit. Ini bilik fail FPM SB Bukit Sagu 2 dan 3. Inilah fail kami. Kemaskan? Ini adalah ruang surau kami. Ini adalah bilik mesyuarat Felda dan FPM Bukit Sagu 2 dan 3. Kemaskan? Ini adalah anugerah yang kami terima sehingga kini. Alhamdulillah. Bukit Sagu 2 dan 3. Muafakat menuju kejayaan.